Hello, hi, welcome back to Sembang Wayang. Let's go. Rancak dah setiap minggu. Ya, kita dah start, dah memulakan setiap minggu. Nak menuju ke Spider-Man Brand New Day. Tadi cakap menuju ke benda lain. Kat podcast ni menuju ke benda lain. So basically kita sambil menjelang minum air, alang-alang memang dah ada dekat studio ni. Yelah, kita bersembang juga pasal update semasa MCU. Ya, betul. Sekarang ni ada banyak sangat leak yang tersebar dekat social media. Antaranya adalah trailer yang dikatakan trailer kedua yang akan keluar tak lama lagi. Untuk Spider-Man Brand New Day. Dan ada juga leak yang tease tentang Avengers Doomsday nanti. Kita pergi satu persatu lah dulu. Baik. Kita pergi ke leak yang nampak lebih sahih lah, which is a leak trailer Spider-Man Brand New Day. Tapi yang ni abang tak boleh post kan? Aku tak boleh post, tapi kalau korang nak tengok, ada dekat grup Telegram Sembang Wayang. Okey ke macam tu bang? Takut kena ban ni nanti ni tak? Okey. Setakat ni aku cakap macam tu masih okey. Tak ada masalah kena ban lah. Baik. Kalau korang sebelum ni ada macam cakap link dah expired, aku dah renew link tu, link baru, so sepatutnya tak ada expired lah. Dan okey, kita kongsikan sikit lah sebab trailer daripada yang dikatakan leak ni dijangkakan akan keluar minggu hadapan. Ya. Sebab kalau kita kira pun less than a month untuk kita saksikan Brand New Day. So yeah. Cuma antara apa yang menarik lah aku rasa lah dalam leak trailer ni adalah awal-awal intro tu dia memulakan dengan scene Spider-Man berlawan dengan Scorpion. Yes. Dan yang menariknya waktu perlawanan di antara Spider-Man lawan Scorpion tu, mata Spider-Man tiba-tiba tukar jadi hitam. Aku tak tahulah, sebelum ni kan kita pernah berteori, ada ramai yang teori itu adalah Man Spider. Kan? Tapi somehow sebab kita tengok leak ni dia tak berapa jelas sangat. Aku rasa macam dia ada sedikit nampak ada dia jangkit dengan symbiote. Ya, symbiote. Mungkin benda tu Venom. Mungkin Venom. Dalam sebab aku tak tahu, sebab waktu dia campak ada satu scene tu di awal tu ketika mana Spider-Man pula Scorpion dia hentam dengan Spider dengan ada punya echo tu, nampak macam Spider bertahan dengan something. Aku tak tahulah, aku rasa macam symbiote which is mungkin adalah Venom. Mungkinlah sebab orang ada teorikan itu sama ada symbiote ataupun itu adalah Man Spider. Tapi bila lepas melihat dan menonton second trailer yang leak ni, aku somehow berubah fikiran. Aku rasa mungkin ini adalah Venom. Tapi daripada mana? Mungkin daripada serpihan yang tertinggal dekat Earth. Yang Peter Parker duduk ni. Boleh jadi. Sebab okey lah, kita tahu dikabarkan dalam Doomsday nanti memang Spider-Man ataupun Peter Parker akan dapat suit kali hitam. So boleh jadi juga ini antara pemula macam mana dia boleh dapat suit kali hitam. Ya, boleh jadi. Sebab okey, dalam trailer ni juga dia menunjukkan scene yang kita tahu trailer sebelum ni ada, yang Spider-Man dia berjumpa dengan Bruce Banner. Dan macam aku adalah dalam beberapa scene tu nampak macam Bruce Banner bagi Peter Parker pakai dia punya jam tu. Jam tu kan gamma radiation kan? Ya, betul. Boleh jadi juga sebab tapi dengan Venom, gamma radiation dia tak efek apa-apa. Dia hanya tak boleh dengan bunyi bising high frequency kan. Tapi itu juga kalau nak cakap pasal Man Spider, sebab tak silap aku Spider-Man ni dia kena gigit dengan labah-labah yang ada radiation kan. Ada betul radiation. Itu antara benda yang menjadi macam sebelum ni kita banyak bincangkan tentang mungkin memang confirm ini adalah Man Spider, but somehow dia mengubah sikit pandangan kita tentang berkemungkinan besar Venom adalah Venom. Lepas tu ada beberapa benda yang disahkan, dikonfirmkan dalam trailer yang kedua ni, which is ada satu scene di mana munculnya Grey Hulk.
Ya. Aku tak tahu, mungkin dikabarkan trailer ni akan ditayangkan pada minggu depan. So kalau kita akan dapat nampak trailer yang sama, memang kita akan nampak lah Grey Hulk. Tapi mungkin dia grey tu sebab dia tak siap lagi VFX tak habis lagi. VFX tak habis lagi. Tapi abang tahu ke pasal Grey Hulk ni? Aku tak pasti sangat. Kalau dalam komik pun abang tahu ke pasal Grey Hulk ni? Tak tahu sangat. Saya tak mahir sangat. Mungkin korang boleh share sikit Grey Betul, Hulk ni betul. macam mana dia punya superpower ke, atau kenapa dia boleh jadi Grey Hulk? Sebab mungkin daripada Bruce Banner. Okay, kalau mungkin VFX jugalah sebenarnya. Boleh jadi macam VFX yang tak siap Tapi juga. siapa yang masuk dalam badan orang satu? Adakah itu Jean Grey? Sebenarnya itu sebenarnya yang menjadi persoalan yang saya tertarik sangat. Yang leak punya trailer ni adalah siapa yang boleh communicate and beritahu pasal MJ apa semua dekat dia, kan? Kenapa dia pergi ambil MJ? Ni korang tak tahu, mesti korang blur kan. Tapi korang cerita tak, kenapa dia pergi ambil MJ and selamatkan MJ, cakap kau kena diselamatkan. Lepas tu dia pergi sorok dekat Punisher. Sebab MJ macam, kau siapa? Dia tak kenal. Siapa? Spider-Man ni dia berdatang kan. Lepas tu kata Spider-Man cakap just trust to me. Macam tu lah dia kata macam tu. So menjadi persoalan juga, kenapa ada villain nak attack MJ sedangkan semua tak tahu Spider-Man adalah Peter Parker. Melainkan Jean Grey lah. Dia tahu sebab dia boleh baca apa yang ada dalam fikiran Peter Parker. So itu menarik juga, kenapa Jean Grey nak bergaduh dengan Spider-Man. Saya tak rasa Jean Grey nak bergaduh. Jean Grey nak berkawan dengan Peter Parker. Sebab mungkin dia nampak yang bahawasanya Peter Parker ni adalah mutant. Yes, one of the mutant. And dia adalah mutant. So diorang kan boleh nampak, dia tahu kan macam mana. Of course dia nak cari kawan, mungkin dia tersesat daripada Earth yang berbeza. So teori saya macam tu lah, kenapa Jean Grey datang ke Spider-Man. Dan mungkin ini adalah salah satu jejak langkah yang pertama kita tengok untuk kaitkan Peter Parker dengan Secret Wars. Sebab kita yalah, benda masih menjadi tanda tanya sama ada Peter Parker ni muncul ke dalam Doomsday atau tak. Tetapi sekurang-kurangnya bila Jean Grey dah hadir dekat dalam Brand New Day, kita tahu je mungkin akan jadi kesinambungan kat dalam Secret War. Betul. Mungkin itu adalah formula, sebab kita pun tahu saga mutant akan berlangsung setelah tamatnya Secret Wars nanti. Dan ada satu khabar tentang runtime untuk Spider-Man Brand New Day, iaitu 2 jam 30 minit. Lama jugalah sebenarnya 2 jam 30 minit ni. So 2 jam tak lama lagi. Bermula 17 Jun, TGV dekat TGV dan JSC dah boleh start beli tiket untuk Spider-Man Brand New Day. Kita nak beli tiket ke kita tunggu tiket? Aku rasa kita kena beli lah. Aku tak yakin lah dengan Sony untuk dapat invitation ni. Tak apalah. So memang aku akan beli tiket lah sebenarnya. Tak apalah kan. Tak apalah mengajuk lah. TGV ke JSC? TGV sekarang ni dah ada dekat Alamanda, dekat sikit. Tapi TGV lagi best tak tahu lah. JSC lagi. Kalau Alamanda dia tak ada IMAX, tak silap aku. Alamanda tak ada IMAX. So kalau IMAX TGV je. Kalau JSC dia ada Max. Ada Max 4D. Ya betul. So best sikit lah audio dan sebagainya. Korang pilih TGV ke JSC? Kau nak tengok kat mana? Tapi aku ada tengok satu konten itu tau. Dia macam gaduh lah, argue mana best, JSC ke TGV. Dia cakap TGV. Salah satu sebab IMAX TGV lagi best. Second dia kata sebab popcorn, Royal Popcorn. Tapi betul lah sebenarnya. JSC punya popcorn ni kurang sikit. Tapi harga popcorn JSC lebih murah daripada TGV. Betul. Tapi make sense lah sebab TGV sedap. Itu saya lama saya tak tengok wayang dekat dengan, tak adalah sampai setahun 6 bulan. Saya pergi tengok Polong itu dekat sinema. Dah cerita ke pasal benda ni? Belum. Tapi Polong best. Best, betul. Aku pun ada buat review. Polong best. Memang Polong best. Dan Kadam pun best. Belum lagi Kadam. Kadam korang boleh tengok nanti. Aku dah ada buat review. Bukan review lah, bersembang dengan director dia. Aku nak cakap bersembang dengan Kadam. Siut lah. Jangan. Siut tu jangan. Itu menakutkan. Wife saya dah ajak tengok Kadam. Sebab dia cakap dia tengok scene movie seram dekat Malaysia sekarang. Lepas makin tengok rancak. Polong memang makin rancak. Dan
upcoming ni ada beberapa filem Julai ni. Aku ingat kan filem tempatan dah relax tau. Tak relax. Julai ni pun ada list yang macam quite good juga yang macam wih power gak ni. Tapi kita kembali ke MCU. Ya, MCU. Sebelum kita akan menonton Brand New Day pada hujung Julai, kita dapat menonton X-Men 97 season 2. Aku rasa early Julai lah. Aku 4 ke 2 Julai macam tu dah boleh start menonton X-Men 97 season kedua. Berapa episod nanti akan dikeluarkan? Oh tu tak pasti. Tak apa, kita tunggu sebab X-Men 97 ni best. Betul, X-Men 97 ni best. Based on season 1 sangat, aku rasa surprisingly dia memang sangat best Sekejap aku check season 2 97 dia akan ditayangkan pada 1 Julai. Tak silap aku di sini 2 Julai lah. Dia akan ada 9 episod. Serentak ke tak? Macam serentak. Dia tak mention kat sini pula. Tak payahlah. Release date dia just mention release date Julai 1. Kalau korang nak tahu, Daredevil pun tak tengok habis gini. Nampak tak Adib punya busy ni. Tapi yang menariknya tentang X-Men 97 ni, dia ada macam dia kan pecah tim kan. Ada yang ke masa lepas. Sebahagiannya ada lawan dengan Sabah Nur. Sabah Nur. Sebab hujung X-Men 97 pun dia dah tunjuk pasal Sabah Nur. Betul. Sebab kabel, sebab dia orang tercampak ke masa depan dan masa lepas. So aku rasa benda yang menarik jugalah bila jumpa ada Apocalypse ni. Sebab aku tak tahu, somehow aku rasa Apocalypse antara villain yang sangat menarik untuk Mutant Saga nanti. Betul. Mungkin benda ni akan diketengahkan dalam Mutant Saga nanti. Kita pun sama nantikan. Mungkin ini adalah sebahagian daripada hint oleh MCU untuk mengatakan bahawa Apocalypse akan menjadi villain untuk upcoming saga nanti. Kalau abang jadi Kevin Feige ataupun director MCU kan, apa hala tujuan, apa direction ataupun narrative direction lah kan, apa direction yang abang akan bawa untuk narrative sorry tak habis-habis tukar apa direction yang abang akan bawa untuk Mutant Saga? Sekejap Kalau aku rasa dia Mutant Saga ni dia kena lebih highlightkan. Kalau kita tengoklah kan, Mutant Saga bukan Mutant Saga, X-Men pada Fox Universe, dia macam terlalu highlight kepada Wolverine je. So aku harapkan untuk Marvel MCU nanti dia lebih fokus kepada semua karakter Maksudnya ke semua karakter dia ada highlight dan backstory yang menarik untuk dikembangkan. Dia macam tak ada fokus kepada satu karakter saja. Sebab X-Men ni dia ada banyak karakter yang menarik untuk dia explore. Kita sebelum ni waktu dalam Fox Saga, dia banyak sangat tentang Wolverine, Professor X lepas tu dalam First Class kita nampak pasal konflik between Professor X dengan siapa ni? Magneto. So aku rasa karakter-karakter yang kita dah biasa dan familiar ni mungkin boleh chill sikit. Sebab kita nampak dalam X-Men 97 pun kita nampak macam mana Cyclops ni main peranan yang penting juga. Dia nampak leader, dia nampak macam orang yang boleh dipercayai. So aku rasa that kind of thing ataupun vibe kena masukkan betul-betul. So benda tu sangat penting dan menarik lah untuk buat orang hook dengan X-Men Saga nanti. Kalau saya akan nampakkan the biggest villain and enemy is Apocalypse. Aku setuju. In which saya nampak sebenarnya kalau kita nak gunakan balik plot yang dah ada sekarang ni, yang Days of Future Past, First Class, yang Apocalypse Days of Future Past Bukan dia Apocalypse kan? Apocalypse lah, X-Men Apocalypse lah kan. Saya nampak dia boleh jadikan macam satu plot in which apa yang berlaku sebenarnya is look, Apocalypse yang plan untuk berlaku sebenarnya. X-Men tak menang pun.
Apocalypse yang menang. So at the end of at the end of Mutant Saga tu, sebenarnya dia back kepada zaman yang X-Men lawan Apocalypse tu. So maksud katanya Apocalypse masih lagi menjadi villain yang besar dekat dalam X-Men punya saga. Macam tu lah sedikit sebanyak. Okay, faham. Bang, apa lagi yang kita nak ulas? Antara benda yang best lah aku rasa. Aku tak tahu korang nak tengok ke tak, tapi kalau korang macam aku cakap tadi, kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat grup Telegram. Satu leak Doomsday. Kalau aku tengok scene tu memang quite gempak lah. Cuma clips tu dia agak kabur. Dan pertama dia kabur, second dia macam tak ada audio. So antaralah kalau aku tengok dekat klip tu, yang benda yang kita boleh pastikan, kita memang nampak sangat, memang nampak satu watak Captain America ataupun Steve Rogers. Dia bukan Captain America lah, dia Steve Rogers. Yang mana Steve Rogers ni dia pakai baju hitam, lepas tu rambut panjang seperti yang digambarkan. Itu aku rasa style gila tu. Dan di mana scene Thor angkat dia macam Stormbreaker. Mula-mula Captain Steve Rogers jatuh tau. Dia daripada bawah, kemudian Thor hulur tangan angkat. Kemudian ada macam diorang sebelah-sebelah, seorang pegang Stormbreaker, lepas tu seorang lagi pegang Mjolnir. Scene tu macam style gila. Lepas tu dia ada macam shot lain, ada Yelena. Dikabarkan sebab dalam klip ni sangat tidak jelas, tapi dikabarkan itu adalah scene di mana mutant ataupun X-Men bergabung dengan Avengers untuk berlawan dengan Sentinel yang dikawal oleh Dr. Doom. Dan menariknya dalam scene tu ada mutant, ada X-Men. Kemudian ada apa lagi? Shang-Chi pun ada. Nampak ada Shang-Chi. Shang-Chi tu saya nampak. Shang-Chi macam melompat. Aku cakap, ini style gila. Memang nampak style lah. Nampak X-Men, nampak apa? Cyclops. Nampak apa ni yang Nightcrawler. Banyak watak lah nampak. Kita nampak. Dia macam, kau bayangkan ini adalah scene yang Avengers Assemble dulu yang Endgame. awal-awal. Dalam Endgame tu kan dia macam ada keluar-keluar kan seorang-seorang. Dia macam tu lah. Menarik sangat aku rasa. Dia ada mutant, lepas tu ada Avengers. Dan aku tak sabar aku tengok. tak pasti lah. Ada kebanyakan yang kata ini bukan AI. Ini memang betul-betul leak yang dikeluarkan daripada salah satu team daripada Avengers. Ada Avengers daripada MCU. Tapi tak ada audio lah. Klip ni tak ada audio. Sebab kita sampai sekarang kita menantikan trailer daripada Doomsday sebab langsung tak ada lagi. Tak sampai 6 bulan ni, less than 6 months. Ataupun mungkin macam kita teorikan lah, dia akan keluar selepas Spider-Man. Boleh jadi macam tu sebab kita nampak dalam Spider-Man No Way Home dia keluarkan trailer Doctor Strange pada end credit. Yes. Tapi dia dah kira macam kita rugi satu end credit lah. Ada satu end credit je lah. Mungkin ada dua. Selalunya ada dua kan. Tapi kalau ada dua, maksudnya second end credit tu adalah trailer. So kita macam rugi mana? kat situ je lah. Tak apalah. Pokoknya kita dapat trailer. Itu lah. Tolonglah dapat trailer. Tolonglah. Bila lagi kita sebab itu janji esok. Lepas tu tunggu tak ada. Janji punya janji. Trailer punya trailer. Tiket mana tiket? Okay. Itu benda yang kita nantikan jugalah. Harap adalah tiket untuk kita Doomsday nanti. Apa lagi bang? Apa lagi? Selain daripada itu, Chris Evans reveal dia akan returns as Steve Rogers in Avengers Secret Wars. Mantap. Maksudnya apa? Maksud dia dalam Doomsday nanti dia tak ada. Tak mati. Okey, dia ada lah. Dia ada lah maksudnya sebab dia Secret Wars. Okey, Secret Wars dia ada lah. Apa lagi? Tak banyak yang kita dapat sangat, tapi itulah antara benda yang ada dalam leak Doomsday. Antaranya adalah juga first look at Avengers Doomsday in theaters 18 December. Satu macam look lah, gambar yang belum dimasukkan di VFX di antara Wolverine dengan Tobey Maguire. Tapi tak tahulah
adakah itu AI ataupun tidak? Ada yang katakan ini adalah gambar benar tapi di-enhance oleh AI. Aku akan kepilkan gambar ni. Susah kan bila dah ada AI ni, makin orang tak percaya kan. Itulah susahnya. Aduh. Bila ada AI ni kadang-kadang kita macam confused tau. Sebab adakah ini gambar betul ataupun ini adalah gambar AI? Nampak macam sama sangat. So apa pendapat korang? Korang boleh kongsikan pendapat korang. Dan aku rasa tak banyak sangat news-news yang terkini, tapi itu antara itu antara news yang aku boleh kongsikan korang lah. Antaranya leak yang terbesar tu. Kalau korang nak tengok, memang korang kena join group Telegram. Aku tak boleh nak tunjuk kat sini, sebab aku kalau share kat sini off, confirm kena ban. Kita orang hanya mampu share dalam group Telegram. Sebab nampak juga, I mean shout out to Fik. Fik ada nak buat tayangan betul, dia ada fan screening dengan yalah, Fik untuk Spider-Man nanti. Yalah, mungkin korang boleh join sekali. Apa salahnya kita memeriahkan lagi scene betul. Aku Fik ada tanya aku nak join ke tak. Aku tengah memikirkan. Sebab dia tak dapat bagi lokasi dan timing. So aku takut nanti itulah. Pula kan. Sebab hari biasa, weekdays. Ya, biasalah tu. Tapi itulah menarik juga untuk kita turut serta supaya dapat berjumpa ramai-ramai kan. 31 Julai ke lagi awal? Apa? Kalau ikutkan 31 Julai, tapi selalunya movie baru akan keluar pada hari Khamis. So 31 Julai adalah hari Jumaat. So 30 hari bulan adalah hari Khamis. 30 cuma seperti filem-filem sebelumnya, selalunya ada early screening pada 29 hari bulan. Tengah so malam kita kan menjangkakan 29 hari bulan mungkin ada midnight yang akan ditayangkan. Tak tahu mana-mana satu. Cuma midnight kadang-kadang pukul 11, pukul 12. Betul. So Fik cakap dengan aku, fan screening mungkin berjalan pada 29 ataupun 30 hari bulan. So aku kalau boleh nak tengok paling awal, sebab kalau kita tengok lambat sikit nanti dia punya dia basi. Dia bukan basi. buka aje dekat banyak leak lah. Banyak orang dah leak, banyak orang dah spoil lah kan. Itu benda yang kita tak boleh, kita kena tengok paling awal lah. So untuk mengelak daripada terbaca perbincangan tentang leak ataupun bukan leak, perbincangan tentang spoiler. Dia kalau macam dekat X sekarang, kita boleh snooze topics. So tapi tak tahu lah boleh snooze Spider-Man ke tak. Tapi satu kerja pula. Satu kerja lah kan. Okay bang, saya tak ada apa dah. Ada apa-apa lagi ke bang? Aku pun tak ada apa-apa dah. Itu saja. Apa pendapat korang? Boleh tinggalkan komen. Nanti kita akan baca kemudian hari. Until next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.